Pada video kali ni aku nak try satu popcorn ni. Okay, popcorn ni dia bagi aku dia agak menarik lah. Okay, sebab dia perisa bubble tea. Alright, so brand dia daripada Tong Garden. Jom kita try. Okay, bau dia macam pelik sikit, tapi adalah bau bubble tea tu ada. Okay, so dalam dia macam ni. Okay, apa yang aku pelik ni, dia tak semua colour gelap. Dia ada campur, yang warna gelap ada, yang warna cerah ada. So aku macam curious lah, okay, adakah rasa dia semua sama ataupun berlainan. Nampak tak perbezaan dia? So aku akan try yang gelap dulu. Wow. Weh, rasa tu bubble tea dia tu rasa. Okay, I'm surprised. Sedap, serius, sedap. Okay, so aku akan try yang warna cerah ni pula. Okay, faham. Okay, rasa dia memang berlainan. Yang cerah tu rasa tea, yang gelap tu rasa bubble, rasa boba tu lah. Sedap tu, serius sedap. Untuk pengetahuan korang, okay, bubble tea adalah antara favourite drink aku lah. Aku nak try dua perisa ni, okay. Aku nak gabungkan sekali. Try nak makan dua-dua, okay. So, yang gelap dengan yang cerah. Serius sedap. Ni kalau dah makan sekali ni tak boleh berhenti weh. Sedap weh. Serius weh, sedap. Sedap gila. Okay, so aku rasa korang boleh try. So brand dia daripada Tong Garden. And ni adalah bubble tea popcorn. Okay, so approve, memang approve.